Alright, baru-baru ni kita kena kejutkan dengan satu akhbar tempatan yang dia berusia berpuluh tahun dah pun. Dah tua dah pun akhbar tempatan ni kan. Boleh tersalah print gambar jalur gemilang lah Aku pun tak faham lah macam mana benda ni boleh jadi. Sebab kalau kita ni orang Malaysia, kalau kita dibesar kat Malaysia, disekolahkan dekat Malaysia, aku pasti kita nampak jalur gemilang ni for most of our life, okay? Every time bila perhimpunan pagi kat sekolah dulu, perhimpunan rasmi ni kan, memang akan dinyanyikan lagu negaraku, akan dikebarkan jalur gemilang, okay? Every time bulan 8, merata-rata dekat atas jalan tu dikebarkan, okay, bendera jalur gemilang. So agak pelik lah untuk orang Malaysia yang IC biru boleh tersalah macam mana nak lukis bendera jalur gemilang ni, okay? So bila editor-in-chief boleh tersilap pandang, bila pelukis boleh tersilap pandang, bila pembantu editor Indonesia boleh tersilap pandang, the whole birokrasi dalam akhbar tempatan ni boleh tersilap pandang, dan menimbulkan tanda tanya sama ada alasan ni logik atau tidak, okey? Tetapi lantak lah, okey? Sebab apa? Katanya satu siasatan telah dibuat, okey, oleh pihak polis. Pihak polis telah menyiasat kes ini di bawah Seksyen 3 Akta Lambang dan Jabatan Negara, di mana sekiranya orang tu didapati bersalah boleh dikenakan denda up to RM20,000 max, dan juga boleh dikenakan penjara up to 3 tahun max, okey? Pihak polis juga menyatakan bahawa ada siasatan dibuat di bawah Seksyen 4 Akta Pengisian Cetak dan juga Penerbitan, di mana di bawah Seksyen 4 ni kesalahan dia adalah apabila penerbitan itu telah menimbulkan kemudaratan kepada public order, maka sekiranya orang itu didapati bersalah, orang ini boleh dikenakan hukuman sama juga RM20,000 max, dan juga boleh dikenakan penjara up to 3 years max, okey? Sebenarnya selain daripada memberikan hukuman secara peribadi kepada direktur syarikat ni, kepada editor-editor yang terlibat dalam penyuntingan artikel tersebut, pihak kementerian juga sebenarnya ada kuasa lain. Satunya adalah untuk menarik bersemula lesen penerbitan yang telah diberikan oleh akhbar tempatan ni, ataupun untuk menggantung lesen penerbitan yang telah diberikan oleh akhbar tempatan ni di bawah Seksyen 13 Akta Mesin Cetak dan juga Penerbitan. Selain itu ada jugalah seksyen lain seperti Seksyen 7 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan yang mengatakan bahawa pihak kementerian boleh mengambil mana-mana publication, mana-mana penerbitan daripada syarikat-syarikat ini dan menggezetkan penerbitan-penerbitan ini sebagai penerbitan-penerbitan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat awam, dan penerbitan-penerbitan ini boleh dihentikan dia punya circulation dia, alright? So sebenarnya kuasa kementerian agak besar, cuma sama ada wajar atau tidak untuk buat pada waktu ini, aku serahkan kepada kementerian lah, okay? Cumanya ada persoalan yang menarik juga dalam kes ini, sama ada SKMM ada kuasa ataupun logik tak untuk SKMM masuk campur dalam kes ini. Bagi aku, sebenarnya SKMM tidak perlu masuk campur dalam kes ini ataupun tidak ada bidang kuasa dalam kes ini. Sebab apa? Ini adalah kes berkenaan dengan penerbitan, okay? Seksyen 233 Akta Multimedia dan Komunikasi, dia memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai SKMM untuk membuat syaratan kepada mana improper use of network. Maknanya sekiranya orang itu menyalahgunakan fasiliti jaringan hubungan komunikasi, maka dia boleh disiasat dan juga dituduh di bawah Seksyen 233. Tapi untuk kesalahan ini, dia adalah kesalahan berkenaan dengan penerbitan. So maknanya dia lebih sesuai untuk gunakan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, dan lebih sesuai untuk dituduh di bawah Seksyen 3 Akta Nama dan Lambang Negara, okey? So aku harap korang berpuas hati dengan penjelasan ini. Aku tak ada nak kutuk mana-mana pihak.